Istighfar ni Nabi dia istighfar sehari 100 kali, 70 kali. Itu memang makanan dia. Paling tidak bagi kita ni, makam kita ni, paling tidak apa dia? Lepas semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Maksud dia apa? Ampunkan aku ya Allah, ampunkan aku ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah Nabi baca Allahumma antas salam, baca minta ampun tu dulu. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata dia, kuntu jalisan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu istaghfara 100 marrah thumma yaqul Allahumma ighfirli warhamni wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim atau innaka tawwabun ghafur, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dia kata apa? Nabi, aku duduk dekat Nabi, aku boleh dengar Nabi ni dia doa Astaghfirullah, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim 100 marrah, 100 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu amalan dia 100 kali. Yang ni memang Nabi tak pernah tinggal. Tambah lagi apa dia? Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkan aku, warhamni, ya Allah kesianlah kepada aku, wa tub alaina, ya Allah terimalah taubat aku, innaka antat tawwabur rahim, ya Allah engkau Tuhan yang maha terima taubat dan maha penyayang. Nabi ini dia dengan Allah ni dia duk merayu, dia duk merayu-rayu, walhal dia Nabi. Bahkan Nabi ni bukan saja dia doa Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim 100 kali dah. Bila ada orang mati, Nabi pesan suruh minta ampun kat kawan yang mati tu. Pasal apa? Dosa ni menyebabkan kita kena azab. Macam mana nak buang? Minta ampun. Cara nak cuci dosa ni dia tak ada. Dia bukan cerita nak kena pergi terjun sungai, bukan cerita nak pergi terjun laut, bukan cerita nak pergi buang sial, bukan. Cerita nak bagi cuci dosa ni istighfar. Itu saja. Istighfar itu cuci dosa. Kita jangan pergi cari tok guru kita minta tolong cuci dosa kita. Dia punya dosa pun tak tahu cuci tak cuci lagi. Kita ada Allah, kita minta dekat Allah, bukan minta kat dia. Apa benda dia nak cuci apa? Dia pun tak tahu lagi. Kita ada Allah, kita minta dekat Allah. Dah kita dosa banyak, kita minta dia kan? No, kita minta dekat Allah. Minta dia tolong doa, itu ada dibuat oleh para sahabat Nabi. Dia tolong doa kat kita.